Kesedaran memelihara bumi kita belum lagi menjadi budaya masyarakat Malaysia. Program kita semula gagal mencapai sasarannya. Kebanyakan dari kita mengambil ringan usaha-usaha sebegini. Kita sering menganggap isu-isu alam sekitar ini bukan masalah yang perlu diambil tahu dan hal ini perlu ditangani sepenuhnya oleh pihak berkuasa. Dalam erti kata lain, kita langsung tidak bertanggungjawab dengan pemeliharaan bumi. Bila ada masalah pemanasan global, baru kita mahu bertindak. Kalau kita nak kata usaha pemeliharaan bumi, antara yang boleh kita buat ialah merancang penggunaan kertas. So untuk mengurangkan penggunaan kertas, banyak cara mudah yang boleh kita lakukan. Antaranya kita gantikan kertas tisu dengan tuala tangan. So untuk memaksimumkan penggunaan tuala ini, saya menggunakan pelbagai warna yang berbeza. Tuala tangan juga boleh digunakan berulang kali dan ia merupakan cara terbaik yang mampu menyelamatkan bumi dan menjimatkan kos. So mungkin ini nampak kecil dan remeh, tapi percayalah, usaha pemeliharaan bumi dapat dijayakan dengan usaha sekecil ini. Sumbangan paling mudah kita terhadap usaha pelestarian alam sekitar ini dengan tidak menggunakan beg plastik. Sebagai individu, kita yang memainkan peranan. Secara peribadi, saya tidak mengambil beg plastik yang diberikan juruwang selepas membeli belah. Walaupun ada yang kata saya ni agak pelik, tapi saya tak peduli sebab I love our environment. Program Kembara Zoom Malaysia oleh majalah Gaya Travel ini dengan kerjasama Tourism Malaysia. In conjunction of kita punya Earth Day pada hari ini, kita juga berharap program Kembara Zoom Malaysia ini dapat menerapkan dan mewujudkan semangat cintai alam sekitar. Jadi dengan ini kita rasa kita boleh memelihara alam sekitar kita, terutamanya fauna yang terdapat di Malaysia. Okey, terima kasih Arif Mahmud, terima kasih Amira Ahmad Khair dan juga Hafiz Mustafa atas berkongsi pandangan sebentar tadi. Okey, Aisyah dan juga Cik Syah di talian, masih di talian. Bagaimana kita nak mewujudkan generasi hijau ataupun penghuni hijau ni jika kita tidak menyediakan rangsangan-rangsangan yang cukupnya untuk mereka bergerak ataupun aktif dalam isu-isu alam sekitar? Soalan ditujukan kepada Cik Syah di talian. Hello. Bagaimana? Ya, rangsangan-rangsangan yang boleh kita fikirkan untuk memberi mereka aktif dalam isu-isu alam sekitar. Selain daripada pembelajaran, saya rasa selain daripada pembelajaran, kita perlu menggunakan banyak lagi aktiviti-aktiviti di kalangan belia. Saya rasa daripada segi kementerian belia umpamanya, mereka perlu menggunakan agenda hijau sebagai satu daripada agenda utama dalam menggalakkan pihak-pihak belia dan semua dari semua peringkat untuk menghayati betapa perlunya keprihatinan dalam arena ini. Sebab saya rasa selain daripada kanak-kanak, bahagian atau peringkat juvenile atau youth amat penting dalam membangunkan agenda ini, kerana mereka lah generasi yang akan terus berdamping dengan agenda-agenda ini. Baik atau buruknya mereka akan menerima the result. Okey, Aisyah, apakah rangsangan ataupun sokongan lain yang boleh kita sediakan untuk misalnya untuk menggalakkan mereka sekitar semula, mungkin ada tax deduction kat situ dan sebagainya. Tax deduction mungkin sekali lah, maybe, but I think cukai pintu tak perlu dibayar dan sebagainya. Misalnya gitu. Okay lah, I mean kita punya last budget there was reductions towards everything yang energy saving, more green energy and things like that. Tapi I think of course itu semua perlu ada lah. Tapi kita on a smaller scale, kalau kita nak talk about all the tax deductions and let's hope that let's rally for the government to do this and that, mungkin mengambil masa. Tapi kita on a smaller scale, on a smaller scale, apa yang kita boleh buat tadi, macam kembali kepada talking about schools, mungkin yes, of course kita punya syllabus belum bersedia lagi lah, belum cukup lagi. Tapi apart from curriculum and influence daripada NGO dan badan korporat, apa kita boleh buat, sekolah boleh menggalakkan recycling in the school. Jadi macam ni, kita ada tong sampah di sana, tapi satu je tong sampah, patut ada 3 at least, separation of sampah. Exactly, kita small things and you start off there. Okay lah, bagus
lah banyak shopping centres di Malaysia ada juga they do separation. Tapi you nak buang plastik, tengok ada kertas lah. Jadi kita kena buat make it a habit lah. But we also make it a habit. Kita start daripada schools mungkin. Start separating sampah and all that, and then kita terbawa-bawa lah habit tu ke rumah, ke sini, ke sana. Ataupun kita perlukan lebih ramai. Cik Syah, ataupun kita perlu lebih ramai akun-akun seperti Aisha Sinclair ni. Kalau di luar negara itu kan, kita ada Leonardo DiCaprio, kita ada Al Gore, kita ada Angelina Jolie dan sebagainya. Mereka ini membawa mesej green ataupun keamanan, kehijauan dan juga peka kepada isu-isu alam sekitar. Dan bagaimana mesej ini boleh disampaikan cara yang terbaik dan komunikasinya sampai kepada golongan sasaran. Aisyah. Saya kata... Cik Syah nak respon dulu. Silakan. Hello? Silakan. Yes, saya rasa Aisyah should do this full time. Tahu kepada generasi pelajar dan youth agar kontak hijau dapat. Susah Aisyah kena full time, Aisyah. Boleh. Okey, komen Aisyah. Tak kisah. And I think satu daripada cara utama adalah untuk ambassador. Saya rasa ini duta-duta hijau perlu dibangkitkan daripada kalangan aktor atau pelakon-pelakon atau artis-artis yang mempunyai track record yang hijau juga supaya mereka pergi dari sekolah ke sekolah, dari badan belia untuk mempromosikan agenda hijau ni. Okey, terima kasih Aisyah Siddiq, terima kasih atas pandangan bersama kami dalam wartawan. Aisyah, last kali 30 saat. Jadi bagaimana cara alat yang terbaik untuk kita menyampaikan mesej hijau kepada golongan muda ni? Okeylah, daripada perspektif NGO mungkin online. Kita kena tahu kita punya target audience. Target audience adalah pemuda generasi sekarang, and memang the online presence is very strong. Jadi kena ada blogs, internet, Twitter, Earth Hour is on Twitter, WWF is on Twitter, and so all these NGOs need to do that. Jadi and to constantly talk about it lah, and the importance of it. Tak perlu stop satu isu saja Tak. Ini bila Earth Hour itu, lepas tu senyap 2 minggu sampai sekarang. Exactly, exactly. But every day is Earth Day. Okey, terima kasih Aisyah atas berkongsi pengalaman dan juga pendapat. Dan topik kita malam esok, anak genius. Apa itu anak genius? Kita perlu bincangkan dalam wartawan. Hantarkan pendapat juga pandangan anda kepada kami melalui Facebook, melalui Blogspot, melalui email dan juga fax. Jadi itu saja masa yang kita ada. Jumpa lagi malam esok. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Aisyah.